Antara penyakit-penyakit yang common untuk ibu mengandung adalah anemia. Satu anemia, kurang darah merah. Percayalah korang yang baru mengandung ni kan, kadang-kadang doktor bagi vitamin. Mungkin ada yang tu tablet tu ada macam-macam jenis. Mungkin juga kena ambil banyak satu-satu kan. Pelbagai lah vitamin waktu pregnant tu. Ada yang bila doktor bagi, okey doktor, okey. Tapi kat rumah tak makan. Percayalah rawat yang macam tu. Sebab dia rasa macam, cik HB okey je, tak benar pun drop, tu tak makan. So bila tak makan, sebab baby kita makin membesar. Bila baby kita makin membesar, dia akan tarik zat kita dan HB kita boleh drop. Kita kena makan dengan teraturnya vitamin tambah darah tu. Tak kisahlah korang ambil yang contoh ada iron, ada setengah KK dia bagi iron, vitamin tambah darah. Kemudian bagi multivitamin, dia bagi vitamin C, dia bagi folic acid. Ada yang bagi 4 terus macam tu. So korang jangan tinggal tau. So kena makan ubat tu elok. Itu untuk korang juga. Ada juga setengah KK ataupun klinik swasta ke, so dia bagi satu. Okay, contoh dalam satu tu dia ada iron, dia ada kalsium, dia ada multivitamin, vitamin C, folic acid, semua ada dalam tu. So tak kisahlah mana-mana jenis yang korang ada, so korang ambil lah. Korang ambil lah vitamin tu setiap hari. Sebab nanti kalau HB kita dah drop, nak naik tu ambil masa. Nanti kena repeat balik. Sebulan kena repeat balik nak bagi HB tu naik. Lepas tu naik tak naik pula. So baby makin besar, tulang dia makin grow, dia punya organ semua makin grow. So dia akan tarik lebih zat kita. So dah lambat nak naik. Bila lambat naik, dia akan ambil lah test darah. Kenapa HB drop? Rupanya kita nak makan vitamin. Okay? So siapa-siapa ibu mengandung, jangan lupa kena ambil setiap hari vitamin pregnant.